rakaman video memaparkan kejadian seorang peniaga belon dilanyah oleh beberapa orang penguatkuasa di PKL dipercayai kerana berniaga tanpa permit yang sah di Jalan Tunku Abdul Rahman semalam. Kekecohan itu menyebabkan belon milik peniaga tersebut pecah dan diterbangkan angin sekaligus merugikan peniaga itu. Insiden yang berlaku itu turut mendapat pelbagai reaksi warga maya yang mana segelintirnya mengecam tindakan penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang dianggap melampau dan tidak bertimbang rasa. Dalam klip video yang tular, kekecohan turut melibatkan pengunjung yang tidak berpuas hati dan bersimpati dengan nasib peniaga belon terbabit, malah kejadian itu turut mendapat perhatian dari Dr. Akmal Saleh yang menyela tindakan tegas pihak DPKL. Bang, relax abang. Janganlah sampai macam ni bang. Sabar. Bang, jangan macam ni bang. Jangan macam ni. Jangan sampai macam ni bang. Relax lah bang. Bang, jangan macam ni bang. Bang, jangan macam ni. Jangan macam ni bang. Jangan macam ni. Bang, jangan macam ni. Jangan macam ni. Jangan macam ni bang. Jangan macam ni. Jangan macam ni. Jangan macam ni. Jangan macam ni. Orang tu meniaga je bang. Jangan meniaga. Orang meniaga je. Apa yang kau buat macam ni? Kalau mati orang tu tanya. Kalau mati orang tu tanya. Kalau mati orang tu macam mana? Kalau mati orang tu macam mana? Woi, apa woi? Apa woi? Hei, apa? Kau dah sial. Yang perempuan tu apa kak? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas subuh tadi saya ibu nampak video ni. Bang, relax abang. Jangan sampai macam ni bang. Bang, jangan macam ni bang. Jangan macam ni. Jangan sampai macam ni bang. Relax lah bang. Bang, jangan macam ni bang. Bang. Jangan macam ni bang. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah SOP di BKL boleh diperlakukan begini? Mereka ni orang yang buat ni sama ada lesen, tak ada lesen, betul. Itu salah kalau tak ada lesen, tak ada permit. Tapi kita ni sebagai orang manusia ada belah ihsan. Ni kan nak musim raya, biarlah dia nak menjaga sekalipun. Dan saya nak tanya juga, diperlakukan seperti binatang. Dia ni pun ada anak, dia ni pun ada isteri, ada juga saudara mara. Kalau tengok saudara mara dia, anak-anak dia tengok macam ni, apakah hati dan perasaan mereka? Dah tentu mereka sedih. Berat sangat ke kesalahan dia ni? Berat sangat ke sampai nak ditolak ke bawah ni? Sampai diguling, sampai nak ramai-ramai nak tangkap dia seorang ni? Dan saya nak minta juga kepada orang yang kenal Abang Belon ni, tolong maklumkan pada saya di mana Abang Belon ni. Saya akan minta pemuda saya cari, dan kita akan minta lawyer pemuda UMNO untuk tuntut keadilan untuk dia. Dia adalah manusia, bukan binatang yang boleh diperlakukan sebegini rupa. Dan tolonglah ada belas ihsan. Ni nak raya, biarlah dia nak menjaga belon. Berapa sangat yang dia dapat nak menjaga belon ni? 2-3 jam, tak berapa sangat lah. Yang kamu nak buat dia macam binatang tu kenapa? Tempat lain, orang yang duduk atas kaki 5, yang menjaga bertahun-tahun, tak ada pun kamu nak pergi roboh, tak ada pun kamu nak pergi tangkap. Abang yang jual belon ni, itu kamu nak berani tunjuk kuasa kamu. Tak, orang yang datang nak menjaga, cari rezeki, tak berapa banyak ni lah. Kamu nak tunjuk kamu hero, tak apa. Kamu nak tunjuk kamu hero, tak apa. Kita akan cari abang ni, kita akan lawan kamu di mahkamah. Tengoklah nanti, tak apa. Saya akan bawakan pemuda UMNO Malaysia akan lawan kamu. Kita akan tuntut keadilan untuk Abang Belon ni. Minta tolong, siapa kenal Abang Belon ni, tolong maklumkan kepada saya. Terima kasih. Pada di BKL, di manakah rahmah dan kasih sayang anda kepada sesama Muslim di bulan Ramadan, orang nak berniaga cari duit tambahan? Saya tengok video peniaga belon yang dikenakan kekerasan oleh pihak penguatkuasa di BKL. Di manakah rahmah anda, wahai penguatkuasa di BKL? Bulan Ramadan kot nak cari duit lebih kot, peniaga belon je kot. Memanglah saya tak tahu video penuh, situasi penuh keadaan tu, tetapi secara umum saya lihat peniaga belon je.